tuan-tuan, selain daripada provokasi dia orang kata orang Islam ni tak ada pendirian lah, kejap ngadap sini lah, kejap ngadap sana kan. Apa lagi yang dimainkan tuan-tuan? Dia mainkan tentang pahala. Dia kata, oh Islam kata dia orang solat dapat pahala kan. Jadi dulu masa menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian tak sempat lagi nak tukar ke Kaabah tu, dia dah meninggal. Pahala dia orang macam ni. Jom kau jawab. Ada je tuan-tuan, ada je dia nak provoke. Sekatilah kan. Takkanlah Allah Ta'ala sebelum perintah tu dijalankan, betul tak? Sebelum Allah Ta'ala suruh pindah kiblat kan. Jadi mula-mula arah kiblat yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian Allah Ta'ala suruh pindah. Jadi kalau kau meninggal sebelum kiblat itu ditukar, takkan kau tak dapat pahala pula. Kau dapat pahala sebab jalankan perintah Allah lah. Dan kalau bila kau pindah ke sini pula, orang yang pindah ke sini dapatlah pahalanya. Alah, itu benda tu pun dia nak buat sebagai isu. Maknanya dah tak ada isu tuan-tuan. Dia orang ni tak ada isu dah nak main. Dia cerita pasal pahala. Kan, kau ikut perintah Allah, kau dapatlah pahala. Dah dulu Allah Ta'ala suruh buat gini, kau buatlah. Lepas tu Allah Ta'ala kata tukar buat gini, kau tukarlah buat gini. Tu cerita dia. Dah tak ada isu nak main. Dia kata, macam mana pahala dia orang? Kalau dia orang mati tak sempat tukar kiblat, macam mana? Pahala dia orang macam mana? Dapat ke tak? Ada je dia orang ni tu kan. Okey. Allah jelaskan ini hanyalah ujian kepada umat Islam untuk melihat siapa yang taat terhadap apa yang diperintah Allah dan siapa yang sebaliknya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam bahagian yang kedua ayat ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu sebab apa yang cerita pasal kiblat ni. Kalau dari awal-awal kan, masa turunnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, tuan-tuan, sebenarnya kewajipan solat ni tuan-tuan daripada awal lagi tau. Tapi bukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni tuan-tuan hanya diwajibkan selepas 10-11 tahun tuan-tuan. Tahu tak? Sebelum kan kewajipan solat ni kan Rasulullah masa naik ke masa naik jumpa dengan Allah Azza Jalla, masa Isra' Mi'raj, ingat tak? Habis sebelum tu orang Islam tak solat ke? Solat tuan-tuan, solat. Tapi dia bukan solat 5 waktu. Tuan-tuan yang tak tahu tau.